selalu suruh suami saya ke, cuba tengok dekat aplikasi App Store. Kalau di rumah budak-budak pergi App Store kan. Cuba tengok kat App Store, apa benda yang dia download. Dia download tu, kalau dia download, di situ tulis open, buka di luar tak ada, maknanya dia setting, takkan appear kalau kita tengok tuan-puan. Bila saya tak bagi main TikTok, pasal TikTok hari ni, kajian mengatakan, orang yang banyak main TikTok, dia akan mudah jadi panah baran. Dia nak cepat, sebab tu video seminit, semakin ramai orang view. Bila dia bawa jadi macam tu, otak kita ni tak boleh nak tunggu lama. Dia tak boleh, dia nak result dia cepat, dia nak semua nak cepat. Jadi saya tak berapa bagi anak saya main. Jadi dia duk tengok kawan-kawan dia main, lepas tu dia belajar macam mana nak high, lepas tu dia buat. Saya panggil dia, saya marahlah dia. Kan? Saya kata kakak tak boleh buat macam ni. Kakak boleh tipu mama, tapi kakak tak boleh tipu Allah. Kan? Maklumlah anak ustazah. Jadi kenalah nasihat cara ustazah sikit lah. Jadi dia kata, ya, betul kakak salah. Kakak minta maaf lah dengan mama dengan baba. Kakak janji dengan you guys. You guys dia panggil kat saya, tuan-puan. Saya kata, aduh kalau anak aku ustazah baru cakap you guys. Anak tuan-puan. Maknanya zaman dia. Jadi saya bila macam tu, tuan-puan. Saya rasa, betul lah telefon ni makan sangat banyak komunikasi kita dalam rumah tangga. Jadi sebab itu, kalau kita tengok telefon kita hari ni tuan-tuan, Ramadan ni reset kurang ke sikit. Saya tidak syorkan. Di hari-hari terakhir ni, dia baca Quran di mana? Di telefon. Baca Quran di telefon ni, baru Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha. Masuk, ting, satu je. Dia masuk satu tu apa? Kawan dia, tambah orang perempuan. Kawan dia satu je. Yam. Yam tu dia faham langsung. Orang perempuan ni dia tak perlu bahasa komunikasi dia banyak-banyak. Hanya dengan jelingan biji mata. Dia faham dah orang perempuan. Dia tahu dah dia angkat gitu maknanya jalan ke depan. Tu dia dah faham dah. Jadi satu mesej je. Yam berhenti. Hak daripada Quran nak baca tadi. 8 hari terakhir ni tuan-puan kalau boleh lah. Kalau baca Quran full masaf. Jangan pakai telefon. Telefon tak tepi. Murung je. Kadang masuk notification satu. Bermula daripada satu. Akhirnya pergi kepada yang lain-lain. Terus dia bersatu dengan yang lain-lain. Tuan-puan lupa Quran yang nak dibaca. Tak ada. Telefon ni kalau nak baca betul-betul Quran. Kalau kita duduk luar tak bawa full mushaf tak apa. Tapi kalau duduk di rumah. Duduk di surau. Tok saya bacalah di sini. Saya kata karut. Pasal kita ni mudah distracted dengan telefon hak masuk ni. Sebab hari ni. Telefon ni dia main dengan satu package dia panggil FOMOphobia. Fear of missing out phobia. Tu orang panggil FOMO tu. Fear of missing out phobia ni dia. Saya buat kajian masa saya full thesis tentang social behavior. Dia ada satu kajian di barat namanya teori Bandura. Dia kata social learning theory, apa yang kita tengok itu yang akan membentuk tingkah laku kita. Ni telefon hari ni. Sebab itu kalau telefon ni tuan-tuan puan, dia bukan sekadar mengganggu komunikasi, dia juga mengganggu tumpuan ibadah kita. Hilang tumpuan ibadah. Kita nak semayang Zuhur lagi contohnya. Duk tunggu orang azan Zuhur, kita isi dengan apa? Main telefon lah. Pasal nak menyingkatkan masa lah ni orang tengok telefon. Tengok lah, azan dah. Padahal dia main telefon banyak-banyak tu kan. Jadi bila nak azan, bila semayang lagi, semayang awal dah bagus. Tapi bila angkat takbir apa jadi? Hak tengok tadi tu dia lintas dalam kepala. Nak masak apa? Dia nak masak apa? Menu terbaru Khairul Amin apa? Semalam. Tengok tak? Tak tengok? Bagusnya. Orang Yapin ni tak patut tazkirah dah. Bagus dah semua orang. Apa? Siapa urus dia buat program ni? Tolong. Tak payah. Bagus belakang dah. Kan? Kita pun letak. Nak buat marshmallow. Contohnya coklat. Anak saya nak kerja nak makan tu. Dia tengok kan. Dia tengok. Lagi semayang dia atok. Ni mulut dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak beli marshmallow saya singgah Maidin dulu balik lagi. Ni lintas ni. Dia tak teringat apa yang dia tengok. Sebab itu ulama kata nak dapat kekhusyukan persiapan sebelum semayang ni tuan-tuan puan. Bukan sekadar waktu dalam semayang. Sebelum dan jauh lagi daripada sebelum tu pun dah kena prepare dah. 15 minit sebelum jangan tengok. Saya duk teringat, duk terbayang. Kita manusia lemah. Khuliqal insanu dha'ifa Quran sebut. Bila banyak lemah kita, kadang-kadang hak kita tengok, kita bukan jahat pun. Kita bukan tengok video lucah pun. Tapi dia mengganggu semayang kita. Sebab itu mai satu ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang semayang.
Tapi dia masuk neraka pasal apa? Semayang. Tapi semayang dia tu lalai. Wala'iyyazubillah. Takut tuan-tuan. Kadang-kadang telefon kita jaga dah. Telefon orang pula. Hak ni tak terjaga. Cuba tengok. Saya kata pergi satu masjid semayang tarawih. Kita ni dah prepare dah insyaAllah. Suara tu imam pun sedap ya Ahmad. Kita kata, oh seronok kita semayang. Baru tu imam nak saya qulu sufaha juzuk 2 malam tu. Tiba-tiba mai kat sebelah. Shopee. Dia punya bunyi Shopee, saya pun, aku order apa? Padahal saya tak order pun. Tapi duk teringat ni. Kan? Apa yang add to cart, apa yang belum proceed to payment. Ni kita pasal telefon. Jadi sebab itu telefon ni tuan-tuan puan, bila dia dah banyak makan komunikasi, banyak makan ibadah kita hari ni tuan puan. Kalau boleh kita reset sikit dalam kepala, seminggu je pun. Kurangkan sikit. Kalau perlu kita uninstall mana-mana aplikasi yang menyebabkan screen time kita panjang, uninstall untuk seminggu ni. Uninstall saya kata. Kalau kita tengok, kita punya main TikTok sampai 12 jam. Tolong Ustaz, 7 hari ni. Sehari pertama memang menggeletar badan. Pasal kita duk biasa duk tengok, duk consume. Benda ketagih ni payah. Hari kedua, berasa lagi nak tengok. Tapi sebab dah uninstall, bijak orang kita dia buka dekat Google Chrome. Tak apalah hari kedua, biar dulu. Slow. Hari ketiga, kita akan rasa longgak. Hari keempat, 5, 6, 7. Lepas tu kita akan perasan, oh sebenarnya banyak masa kita ni. Tak percaya balik buat. Kita akan rasa masa kita banyak, boleh sembang dengan anak, kita boleh baca Quran, kita boleh semayang tenang-tenang, kita ada masa nak bercakap dengan orang yang kita sayang. Tak percaya, balik buat. Kita hari ni, bila mai FOMO-phobia ni, dia menyebabkan perasaan kita rasa ada orang duk WhatsApp kita. Sebab tu duk buka telefon tu, dia tengok WhatsApp. Tapi tak ada siapa WhatsApp pun, tapi berasa macam ada. Itu tanda-tanda FOMO-phobia. Simptom dia tuan-tuan puan, pertama, bila kita bangun pagi, muka apa yang kita tengok dulu? Siapa yang kita tengok dulu? Telefon. Yang membangunkan kita siapa pagi-pagi? Orang lelaki bangun dengan apa? Sendiri, alhamdulillah. Orang tengok. Biasa bini kejutkan kan? Kalau orang lama-lama, saya tengok ada orang lama-lama. Saya suka orang lama. Utai-utai ni. Orang lama-lama ni tak bangun dengan telefon. Dia dengar bunyi ayam kokok sikit kat ujung je. Kokok. Bangun dah. Kita hari ni terpaksa pakai telefon. Pasal apa? Bom Hiroshima jatuh. Bom sebelah pun tak sedap-sedap kita ni kan. Jadi sebab itu orang buat telefon. Tapi saya geram juga telefon ni siapa tak tahu cipta alarm dia tu 5. Alarm pertama untuk dimatikan oleh alarm kedua. Alarm kedua untuk dimatikan oleh alarm ketiga. Sedap-sedap lah pukul 6 dah. Ni. Kita kata. Kan? Jadi sebab itu ni. Jaga telefon kita tuan-tuan. Saya, ginilah bahasa mudah dia. Saya boleh cakap ni kerana based on pengalaman kita jumpa dengan macam-macam masalah rumah tangga. Kadang-kadang telefon ni daripada satu WhatsApp saja boleh menyebabkan suami isteri bercerai-berai. Boleh menyebabkan skandal wujud dalam rumah tangga. Macam-macam di telefon. Jadi sebab itu saya pesan pada diri saya, pada tuan-tuan puan, limitkan masa kita dengan telefon ni. Screen time kita tu tengok tuan-tuan. Pasal bila banyak mata ditengokkan pada skrin, akhirnya kita terlepas pandang pada orang-orang yang kita sayang. Maka kerana itu tengok dan jaga-jaga. Cara Quran ajak pada kita ni bukanlah tak bagi kita main dengan dunia. Tak juga. Allah Ta'ala sebut, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jelas Quran sebut. Quran kata cari akhirat tapi jangan tinggal dunia. Maknanya Quran suruh seimbang. Jaga-jaga. Dunia kita cari, akhirat pun kita jaga. Anak main telefon, mainlah. Tapi jangan sampai ganggu komunikasi dalam keluarga. Jangan sampai ganggu ibadah dalam kehidupan sehari-harian kita. Itu je. Tapi hak tu yang susah tu. Pasal lagi seronok tengok media sosial nak dibandingkan dengan apa yang sedang kita buat. Seronok tengok di media sosial, seronok tengok orang pergi mana, seronok tengok dia makan apa, iftar kat mana, masak apa hari ni, baju raya apa mereka beli. Seronok tu je. Bukan sebab kita jahat pun, tak. Tapi kerana keadaan itu kadang-kadang menjadikan kita hilang rasa syukur, mula nak membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Suami orang tu bawa juga isteri dia dengan anak-anak picolek. Aku, tak pernah laki aku. Kerja duduk rumah je kan. Duduk rumah nengok dia binganga je. Padahal suami tak jahat pun. Isteri bukan jahat pun. Tapi hanya kerana mata duduk tengok orang lain. Buat pergi sana sini. Isteri orang lain makan juga di kedai. Bawa juga pergi berbuka laki aku.
Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Jadi akhirnya menghilangkan rasa syukur. Kan? Sebab tu kita nak, terutama orang perempuan lah. Orang lelaki, saya rasa orang lelaki ni dia tidak terlalu complicated lah. Orang lelaki ni dia A, B, C, D. Itu je dia otak dia sangat straight. Namanya otak objektif. Otak orang objektif ni, puan-puan kena hati-hati, kena berjaga-jaga. Baru ni satu kes main kat saya. Satu isteri main jumpa saya nangis ni. Saya kata, awak puan. Suami saya tak sayang saya Ustazah. 13 Ramadan. Saya kata, pasal apa yang tak sayang? Saya, sepanjang saya kahwin dengan dia, apa saya tak buat untuk dia? Semua saya buat. Ni masalah lagi orang perempuan. Bila nak cerita masalah dia, jauh dia pergi. Baru dia nak sampai kepada tujuan asal. Apa bendanya ni? Apa yang tak kena? Cuba cerita kat saya. Apa benda puan nak tak dapat? Misalnya orang perempuan macam tu je. Kan? Apa benda tak dapat? Entahlah Ustazah, dia kata. Dah 13 hari dah puasa. Saya teringin nak makan murtabak tapi dia tak pernah beli-beli kat saya murtabak. Ni. Murtabak. Dia main jumpa saya stres. Saya syok satu perkara. Saya tanya dengan dia. Macam mana puan sebut pada suami puan untuk beli? Dia pun sebut. Saya hari-hari saya cakap dia. Bang, kalau abang jumpa murtabak, abang tolong beli. Kat mana masalah dia tuan-tuan puan? Kalau apa? Kalau jumpa, dia sendiri dah boleh find out tang mana salah dia tu kan. Tapi dia ada buat masalah tu. Orang laki-laki ni otak dia terima hak awal. Kalau jumpa. Jadi kalau dia pi, kalau tak jumpa, apa jadi? Balik tengok. Bang, pergi kedai beli ikan kembung. Pergi kedai, ikan kembung tak ada. Balik dengan perut kembung. Betul. Itu kan. Biasa. Jangan marah dia. Sebab tu memang otak dia gitu. Pi cari tak jumpa. Balik kan. Jadi saya kata, puan, tak usah duk teriak apa. Bulan-bulan puasa teriak. Puan balik ni, ubah ayat. Cakap macam mana dengan suami? Bang, belikan murtabak. Jadi saya kata, ginilah. Balik dulu. Balik lagi sebut kat suami. Bang, belikan murtabak. 2 hari lepas tu, telefon saya. Zaza dapat dah murtabak. Seronok. Apa buat teruk orang perempuan? Murtabak punya pasal pun nak kena aku ajak. Letih. Ini kan. Pasal otak dia ni, dia tak boleh brain. Tak boleh brain apa? Hak sembunyi-sembunyi. Bang, letih lah hari ni balik petang masa buka puasa kan. Suami pun tanya, yang contoh. Tuan-tuan panggil apa kat bini? Panggil apa? Ayang. Lagi hak lain? Seperti di atas. Tu kan? Alah, pikak lah ni kan. Panggil apa tuan-tuan? Panggil apa dekat isteri masing-masing? Baby, Alhamdulillah. Aku nak tengok bini dia lagu mana dia bagi baby ni kan. Alhamdulillah. Bagus, lega. Sejuk hati tengok orang laki-laki dia pin ni kan. Tolong tutuplah kaki tangan perempuan ni kira tak payah ambil dah lah. Ambil semua staf laki-laki. Bagus ya Pim ni didik staf laki-laki dia kan. Panggil ya baik-baik tuan-tuan. Kadang-kadang kita dalam bulan puasa ni pun nak panggil ya baik-baik. Panggil yang terima kasih yang bulan puasa. Bini kita masak seronok dia tuan-tuan puan. Boleh abang tolong sikit je. Kadang-kadang orang laki-laki dia tak boleh nak brain. Balik petang dia tanya yang nak masak apa petang ni. Kita berkata entahlah bang. Tak larat daripada pagi tadi. Hari ni kan bang jam sangat pergi pejabat tau. Kat pejabat tu kan bos tu marah saya je. Dengan harapan suami akan kata jom makan luar. Tapi otak orang lelaki ni dia tak tangkap tau dah. Dia tak tangkap. Jadi dia kata apa? Kesian kat awak no. Tak apalah masak simple-simple je. Padan muka. Tak? Padan muka. Siapa suruh kata lagu tu? Kalau saya kan padan muka lah. Kan? Pasal orang lelaki-lelaki ni kena bantu mereka. Kesian kat mereka. Mereka ni kan. Jawab salah tak jawab salah. Betul salah. Salah pun salah. Ni orang lelaki-lelaki. Jadi tolong mereka. Abang. Bang, petang ni saya letih lah bang. Kita buka puasa luar. Selesai masalah. Dia pun tak kena nak marah. Dia orang lagi. Maknanya kena kaunseling lebih lagi dia. Maknanya sedang stres dengan bini masing-masing kan. Kesian kat mereka. Petang ni nak buka apa? Apa-apa pun tak apa. Tak boleh brain dia. Dia masuk Persin 3 punya bazar Ramadan dia keluar. Dia pergi bazar Ramadan Persin 14 dia keluar. Dia tak tahu pasal apa. Apa-apa pun tak apa. Tak boleh. Saya kalau dia beli murtabak, semalam dah beli dah murtabak. Tak ada hal lain ke? Saya kalau beli popiah cheese, saya ni nak diet gemuk. Jadi orang laki-laki tolong, orang perempuan tolong. Mudahkan suami kita, bukan suami kita, suami anda, suami saya. Kerana kita tak kongsi laki yang sama. Bahaya cakap-cakap bulan Ramadan ni takut. Habaq kat suami masing-masing. Straight to the point.
Bang, saya nak makan mi goreng, saya nak makan buah potong, saya nak makan ayam bandung. Cukup, selesai. Senang masalah orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki ni, dia banyak benda dia nak buat. Jadi sebab itu, kalau saya lah, susah duk susahkan mereka. Lagi senang-senang je. Tu kalau untuk orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki, saya sebut. Untuk orang perempuan, isteri-isteri tuan-tuan. Dia orang perempuan ni, nak bagi dia senang hati, hilang penat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan kena rawat di mana? Di telinga dia. Telinga. Balik ni, tuan-tuan sebut menyedapkan telinga. Pasal orang perempuan ni, telinga dia dengar elok, best, dia hilang masalah dia. Balik satu, say thank you. Terima kasih yang masa untuk kita buka. Seronok abang dapat isteri macam ni. Ya Allah. Kalau dia pakai baju kelawak terbang satu rumah. Pasal seronok. Laki tak pernah sebut, tiba-tiba hari ke-22 Ramadan sebut. Balik. Kadang-kadang orang kita ni berat mulut. Orang lelaki ni satu saya nak marah. Mulut dia kalau di rumah berat sangat. Tapi kalau pergi restoran tu orang letak ayak. Terima kasih. Orang letak sudu. Terima kasih. Orang letak makanan. Terima kasih. Bini kat rumah letak ayak, letak sudu. Je dia bagi. Jaga orang yapim. Satu, say thank you. Cuma say thank you ni kena hati-hati juga. Hari tu ada satu pasangan bergaduh. Kita kata orang lelaki ucaplah terima kasih. Jadi suami pun semangat membuat-buat nak balik ucap terima kasih. Balik rumah dia pun ucap terima kasih pada bini dia. Bini dia jegir mata tengok. Selama-selama dia masak tak pernah ucap terima kasih. Tiba-tiba hari tu janda sebelah rumah hantar makanan dia sebut terima kasih sedap. Allah, jadi bergaduh laki bini. Sebab tu orang lelaki tengok. Yang kedua orang lelaki sebut may I help you? Orang putih kata. Boleh bang tolong? Tuan-tuan sebut sikit je. Bini ni bukan nak lebih pun. Orang perempuan ni kadang-kadang bukan nak suruh tuan-tuan tolong pun. Masuk kalau dapur tu buat serabut dapur je. Tapi tolong tanya apa boleh abang bantu cukup. Dia kata tak apa buang sampah. Buang sampah cukup selesai masalah tuan-tuan minggu tersebut. Tapi kalau kita duduk depan TV, signal dia tuan-tuan kena observe. Kalau dia bunyi keletang-keletung, deras sangat sudip dia tu, maknanya mai. Itu makna dia. Orang lelaki jangan duk tengok TV, oh sedap mi goreng hari ni. Jangan. Pasal otak orang perempuan ni dia tak erti bagi signal macam tu, dia suka kona-kona. Jadi tolong isteri masing-masing. Yang ketiga, kata keramat dalam bulan Ramadan ni. Say apa? Apa kata keramat? Dalam puasa ni, ha? Say sorry. Sorry apa? Suami banyak dosa sangat kah? Saya suka bulan Ramadan ni, kita jadi isteri, jadi suami yang lebih romantik. Say I love you. Bulan puasa ni. Mai pada belakang, tengok isteri duk masak. Ya, abang sayang kat yang. Contoh, seronok dah tuan-tuan. Benda simple je. Tengok. Saya baru suruh tuan-tuan buat, isteri-isteri sengih sampai ke telinga dah. Pasal apa dia duk bayang laki dia dah buat tu kan? Ni balik cerita kat suami masing-masing. Nah, tengok. Dia dengar, dia seronok dah. Pasal orang perempuan ni dia suka. Telinga dia itu diperdengarkan dengan yang baik-baik. Sebab tu kalau kat office kita tuan-tuan jangan heran. Ada orang perempuan ni kadang, Kak Yam comelnya. Kak Yam bukan tahu apa-apa kurang. Padahal dua-dua tak comel. Tapi dia suka. Ni orang perempuan macam tu kan. Pasal telinga dia suka dengar. Jadi sebab itu kita sebut, tuan-tuan puan, dalam bulan Ramadan reset. Reset apa? Reset telefon kita. Reset iman kita. Reset cara kita memandang seminggu lagi. Takkan aku nak buat lebih kurang. Seminggu lagi ni. Rugi kalau kita biak tuan-tuan puan. Satu R. Yang kedua. Yang kedua dalam bulan Ramadan ni, baki-baki masa yang ada atur keutamaan. Mana yang utama, mana yang kemudian. Minta maaf saya sebut. Kadang-kadang orang perempuan kan, tolong sikit adjust. Adjust macam mana? Cuba tengok waktu maghrib kita jadi pukul berapa? Dia akan semayang dia tiap-tiap hari maghrib lambat. Pasal apa? Pasal dia nak basuh pinggan dulu. Dia nak kemas meja dulu. Dia tak boleh selagi tak kemas. Tolong atur keutamaan. Semayang maghrib dulu. Sebab kalau tidak, kita basuh pinggan, kita kemas meja, akhirnya semayang kita pukul berapa? Minit-minit terakhir. Tu pun kalau dan. Ada orang kadang-kadang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rugi. Kita nak semayang maghrib. Kita bukan semayang isyak. Jadi kalau maghrib tu, nak kata kalau bagi salam, orang dah azan, itu semayang maghrib kan semayang isyak? Semayang apa tu? Semayang jamak. Oh, pula datang jamak pula dah. Tu. Kan? Jadi sebab itu jaga. Atur keutamaan. Masa bila kita baca Quran. Masa bila kena bagi layanan pada suami. Termasuk walaupun dalam bulan Ramadan. Minta maaf saya sebut. Kadang-kadang bulan-bulan puasa ni kesian ke orang lelaki-lelaki. Ada orang lelaki-lelaki yang dia memang perlu kepada hubungan badan. Saya sebut bukan tujuan nak melucah. Ya, kadang-kadang orang lelaki ni mai jumpa Ustazah. Entahlah Ustazah, kami ni kadang-kadang macam pengemis Ustazah.
kadang-kadang nak kena buat proposal kepada isteriku daripada suamimu, nak kena buat proposal, kesian. Sebab itu Nabi SAW sebut pada kita kan. Bahkan ayat Quran pun sebut pada kita pada surah Al-Baqarah yang kita duduk baca tiap-tiap tahun setiap kali datang Ramadan. Kutiba alaikumusiyam tu, belakang ayat tu ada cerita pasal apa? Kalau dari sudut hubungan badan, boleh tak? Boleh. Bila? Malam. Tak ada masalah. Kita ni kadang-kadang orang perempuan ni, bulan-bulan puasa ni apa ni, jauh sikit. Orang nak sembahyang tahajud, orang nak beramal. Kan? Dia orang lelaki dia tak boleh macam tu. Orang lelaki nak jaga dia di mana? Di perut dan di pada nafsu dia. Perut dia bagi kenyang, nafsu dia diselesaikan, itu dua perkara orang lelaki-lelaki. Sebab kadang-kadang mereka ni, mereka tak sebut. Jadi siapa tukang sebut? Biar ustazah yang sebut. Mereka malu nak sebut, malu nak cakap. Jadi sebab itu saya sebut orang perempuan terutamanya. Ni yang dah nak menuju ke usia 40 tahun. Pre-menopause, menopause, post-menopause. Ini usia-usia, sains kata tubuh badan kita dah mula kurang. Kurang keinginan, kita tak berapa nak sangat sentuhan. Ni usia-usia menopause, slow-slow dia pause. Pelan, lama-lama tak mau dah. Orang lelaki-lelaki kena ingat, men no pause, tidak ada pause. Jadi dia sampai bila-bila. Jadi sebab itu kita sebut. Tujuannya apa? Kita nak baik rumah tangga kita. Pasal Islam ni dia bukan tentang ibadah semata-mata, tak. Pasal orang perempuan, Nabi SAW kata, "Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti aw kama qala." Nabi kata, orang perempuan ni jaga sembahyang. Jaga puasa. Sembahyang jaga dah. Puasa jaga dah. Jaga maruah. InsyaAllah jaga dah. Had nombor 4. Taat pada suami. Taat pada suami ni, Nabi kata, kalaulah aku boleh suruh manusia ni tunduk sujud kepada manusia yang lain, maka nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Maknanya nak cerita kata apa? Pentingnya ketaatan pada suami. Cuma bahagian ni kadang-kadang orang perempuan kurang gemar sikit. Tapi saya sebutlah, bukan kerana saya pembela laki-laki, tidak. Tapi nak abang kata realiti. Ini yang berlaku. Akhirnya kesian. Menyimpan perasaan. Duduk seorang-seorang. Sebab tu kalau tengok orang laki-laki kan, kesian mereka. Duduk termenung. Itu bukan kadang-kadang bukan kerana banyak masalah memikirkan kehidupan dia berkeluarga. Naik kereta syahdu. Tidak ku pinta lahir ke dunia. Ramai lagu-lagu tu dia lagi syahdu. Orang lelaki. Kesian. Jadi sebab itu saya pesan. Mana-mana tempat pun saya sebut. Sebab kadang-kadang orang malu nak sebut. Tapi saya sebut kerana saya dah jumpa 16 tahun runding cara keluarga. Kesian benda-benda macam ni. Jadi ambil kesempatan bulan Ramadan ni. Kita runding lah. Mana yang patut, mana yang tak patut. Bang, bolehkah hari lain? Sebab esok ni hari ganjil. Malam ni bang, kita semayang dulu sungguh-sungguh bang. Selesai masalah. Orang lelaki ni kena habak, kena cakap. Bukan duk sigung, jauh. Dia tak faham. Habak dia, bang, lain malam. Itu je cara dia bulan Ramadan. Kita bukan nak berkelahi. Ni nak masuk syurga sama-sama satu keluarga. Pasal apa nak balah? Yang tak setuju, kita habak tak setuju. Mana yang boleh kita bersatu, itu kita bersatu. Pasal akhirnya semua orang nak masuk syurga. Quran kata pada surah Ar-Ra'du. Ada orang masuk syurga. Abaihim, mak ayah dia masuk syurga. Azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Wa abnaihim, anak-anak mereka. Semua masuk syurga sekeluarga. Bayangkan tuan-tuan. Atas dunia kita hidup bersama dengan keluarga kita. Quran kata nanti di akhirat, ada orang yang akan masuk syurga satu keluarga. Apa yang dikatakan kepada mereka? Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan kepada mereka, sila masuk syurga Allah. Kerana atas dunia dulu kalian sabar dah. Sabar dengan kekurangan pasangan. Sabar mendidik anak-anak. Sabar mendidik isteri. Sabar berdepan dengan kekurangan suami. Sabar pada apa yang orang buat jahat pada kita. Sabar kita himpun. Lalu Quran kata silakan masuk syurga Allah. Fani'ma uqbaddar. Inilah tempat yang paling baik untuk kalian kembali. Selesai kita tuan-tuan. Atas dunia kita kerja. Pi outstation mana pun akhirnya balik ke rumah. Lalu Quran kata, nak tak kalau kita balik ke satu rumah, inilah sebaik-baik rumah, namanya syurga, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, masuk ke situ, tidak ada kelukaan, yang tinggal hanya kegembiraan buat selama-lamanya. Seronok tuan-tuan. Sebab itu bila Quran dah ajak macam tu, kita ni hanya nak baiki rumah kita je, tu je. Kita tak payah baiki negara pun. Kita nak jaga keluarga kita je tuan-tuan. Jadi bila nak jaga keluarga, itu yang tadi saya sebut, atur keutamaan. Termasuklah orang perempuan. Jangan ada perasaan nak jadi superwoman sangat. Nak buat semua benda. Dia balik petang tu kan, dia nampak baju tak lipat, kain bersepuk, dia nampak pinggan tak basuh, dia nampak semua benda. Akhirnya dia tengok saja, dia letih dah. Tak buat lagi kerja dah.
Atur keutamaan. Mana satu yang patut didahulukan. Tengok orang lelaki-lelaki. Saya suka belajar orang lelaki-lelaki. Mereka kalau balik rumah, dia letaklah kepala nak rehat. Akhirnya apa dia buat? Masuk tu, kamera ni single angle. Dia nampak sofa, duduk atas sofa, tengok TV. Dia tak nampak ni mainan anak. Dia kuih kaki je. Pasal apa? Tujuan dia waktu tu rehat. Ni kita kena belajar sikit orang lelaki-lelaki. Tapi tak boleh banyak lah lagi kan. Jenuh rumah atas sepah pula. Saya baru-baru ni ada satu suami datang jumpa saya, marah saya. Dia kata, ustazah ni jangan duk ajak sangat isteri ni supaya bila penat rehat. Pasal saya sebut dalam ceramah-ceramah saya, orang perempuan kalau tak larat, rehat. Orang perempuan ni kadang-kadang dia jadi jahat. Bukan sebab dia jahat, tapi sebab dia penat. Jadi saya kata rehatlah. Baju, bila-bila masa lagi kita boleh lipat. Jadi suami datang jumpa saya, ustazah, sekarang ni siapa nak lipat baju kat rumah saya? Dia marah saya apa dah? Saya kata, lah mana aku tahu baju hang lipat lah, takkan marah aku pula dah. Kan? Tu kita kata, atok lah. Lah ni dah ada servis. Kalau saya hantar basuh di Dobi, ada hari tak larat, basuh Dobi, lipat tu. Dekat Uniten tu. Sekilo baru RM2.50. Hantarlah sesekali. Kan, nak buat macam mana? Kita bukan perfect dan jangan paksa diri kita sempurna. Ada masa kita hantar Dobi. Tak apa, rehat. Ada masa kita pergi spa, ada masa kita pergi berjalan, berisuk. Tujuannya apa? Supaya kita bahagia, balik kita boleh membahagiakan suami dan anak-anak kita. Cukuplah. Orang perempuan ni kadang-kadang benda kecil-kecil tapi dia simpan. Akhirnya 7 keturunan benda tu jadi. Kan, sedih. Pasal apa sedih? Tak ada siapa sayang aku dalam rumah ni. Sian. Padahal semua orang sayang dia. Cuma hanya kerana dia penat dan dia tak tahu nak cakap dia penat. Akhirnya bergaduh. Kita tak mau. Kita nak seronok-seronok biar kita rasa puas hati, biar kita rasa gembira. Kalau kita mati, kita seronok meninggalkan waris yang sayangkan kita. Kalau mereka yang pergi dulu, setidak-tidaknya kita puas hati, kita dah khidmat yang terbaik kepada mereka. Itu je tujuan hidup, tuan-tuan. Kan? Akhirnya. Sebab itu kita kata yang kedua ni, atur keutamaan. M yang ketiga. M yang ketiga. 49 minit lah saya bercakap. M yang ketiga. M yang ketiga apa? Baki lagi masa yang ada. Di sisa hari dalam bulan Ramadan. Matlamat mesti kena jelas. Mesti ada KPI. Kalau Yapim, kita katakan. Kalau kita bersedekah. Ingat Yapim contohnya kan. Kita letak KPI kita apa? Nak capai 1 juta contoh. Kita capai 1 juta. Maknanya semua orang bila dah tahu matlamat Yapim syarikat kita nak dapat 1 juta. Semua orang akan bergerak menuju 1 juta. Sama juga Ramadan. Ramai orang berjaya mengatur KPI akhirat tapi gagal dengan KPI dunia tapi gagal dengan KPI akhirat. Sebab itu bila rajin dia buat, bila malas dia tinggal. Hidup kita ni kata Imam Al-Ghazali mesti ada susunan. Susunan yang macam mana? Buka kitab Bidayatul Hidayah. Disebutkan tentang bagaimana adab-adab daripada awal pagi sampai lena. Cara Imam Al-Ghazali ajak kepada kita ada adab-adab dia. Bangun sebelum sembahyang subuh buat apa? Lepas sembahyang subuh buat apa? Kemudian waktu duha buat apa? Zuhur buat apa? Imam Al-Ghazali guide kita untuk puan comel duduk di situ buku dia. Sebab itu bila kita tersusun, akhirnya bila kita tahu matlamat kita apa nak buat, kita akan terdesak untuk sempurnakan apa yang sudah kita rancangkan. Aku dah dapat belum Quran sejuzuk hari ni? Tak dapat lagi. Akhirnya dia jadi push factor untuk kita baca Quran. Hari ni sebab apa kita tak baca? Sebab kita kata tak apalah nanti dan kita baca. Akhirnya tak ada benda paksa kita. Kita kalau untuk dunia, tuan-tuan puan cuba observe. Kita akan buat kerja macam nak gila. Kalau kita ada flight, nak naik flight pukul 7 pagi, pukul 4 pagi kita dah pergi dah airport. Tapi untuk akhirat kita, kadang-kadang kita tak boleh susun macam tu. Walal akhiratu khairu wa abqa. Quran kata padahal akhirat itu adalah lebih kekal selama-lamanya. Kita ligan kerja kita sampai masa mati 24 jam. Pejabat akan gantikan kita dengan pegawai yang baru. Tapi untuk amalan kita, tak ada siapa boleh bantu. Kita akan sampai ke hari Quran kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan sampai ke hari harta tak bermanfaat, anak tak boleh bantu, tinggal kita seorang-seorang. Hang buat apa? Dulu waktu hang kerja, hang ada ambil rasuah ke tidak? Waktu hang kerja dulu, hang manah ataupun tidak? Hang ada tak ambil masa-masa syarikat? Hang ada tak buat sekian-sekian? Ada tak menyakitkan hati orang? Ada tak? Ini semua yang Quran sebut pada surah Az-Zalzalah. Apa kata Al-Quran? Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharrah khairan yarah. Quran kata. Kita akan sampai satu hari, Allah Ta'ala akan keluar semua hak dalam perut bumi, manusia, haiwan apa semua ni. Kemudian dipertontonkan satu persatu. Hari ini selamat kita tuan-tuan puan.
Naik kat skrin. 12 Mac, 22 Ramadan. Naik tengok muka kita. Ya Allah, mujuk aku pergi surau hari tu. Kita pun kata, ya Allah, mujuk. Tapi awak aku ni pejam celik, pejam tak celik-celik. Tu lena pula waktu tu. Naik kat skrin. Naik satu-satu. Famai amal Quran kata, sekalipun ia hanya sebesar zarrah, yang baik itu khairan yarah. Allah Ta'ala akan bagi pada kalian. Faham lagi? Tapi jangan lupa. Bukan khairan yarah apa? Syarran yarah pun. Quran kata, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Di buku catatan amal kita. Wala'ayadzubillah. Takut dan tuan-puan. Jadi sebab itu, mesti ada matlamat yang jelas. Baki lagi 7 hari ni cuba letak. Basic lah. Saya kurang gemar hak besar-besar. Tak payah. Kadang yang besar ni, hak tu jadi tak konsisten. Kita buat kecil je. 1. Baki lagi 7 hari ni, 7 kali 5. 35 waktu. 35 waktu, aku target berapa waktu solat di awal waktu. Cukup lah. Cik lah untuk kita je. 2. Quran kita. Baki lagi 7 hari, berapa juzuk kita nak target. 3. Sedekah kita. Berapa hari kita? 7 hari ni. Sehari RM10. 7 hari RM70. Buat pula standing instruction. Malam potongan dia. Takut-takut malam tu malam Lailatul Qadar. Sekalipun kita tidur, duit masuk berjalan. Seumpama kita sedekah 1000 bulan. Siapa yang tak mau? Tinggal lagi kena atok. Bijak sana, bijak sini je. Tiap-tiap malam ni kita sebut ni. Hari-hari berbaki. 7 hari lagi. Kita target apa? Ni, berapa kali nak bangkit tahajud? 2 rakaat je pun. Bangkit 2 rakaat. Barangkali kerana 2 rakaat itu, di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan itu tuan-puan, tak usah duk pilih malam ganjil dia, malam genap buat. Buat pada malam-malam di hari terakhir ni, 2 rakaat kita ni, Allah Ta'ala sebut, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, kata Nabi. Allah Ta'ala nak ampun dosa kita, 40 tahun kita hidup. Begitu Allah Ta'ala nak memberikan keampunan. Tapi kita tak ada perasaan. Masalah kita hari ni, bukan kita tak tahu. Kita tahu 1000 bulan, 83 tahun. Tapi kadang-kadang kurang kemahuan. Kita nak tak keampunan Allah? Kita nak tak Tuhan hapus dosa kita sehingga tidak bersisa? Sebab tu Nabi ajak pada kita. Baca doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi soalannya kita ni mau ke tak mau? Sebab itu akhirnya saya sebut begini. Pada matlamat yang jelas ni, ya Ramadan, you decide. Kalau you decide nak jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling membahagiakan, buat cara macam mana kita nak jadi dia bahagia. Kalau kita nak, tak apalah. Kalau ada. Kalau tak ada, sudah. Jangan tanya kalau kita tak dapat. Jadi sebab itu jaga. Mesti ada matlamat yang jelas. A yang keempat. A yang keempat apa? A yang keempat. Cuba teka. Daripada tadi duduk bersila, lepas tu dia bersimpuh, dia bersila. Lama kan dia mencangkul, mampu aku saat ini kan. Yang mencangkul, tak larat angkat tangan. Tak apa, kita bagi kursi. A yang keempat apa dia? Dah ramai-ramai. A yang keempat apa dia? Mesti ada amalan yang konsisten. Baki lagi 8 hari ni, carilah apa yang nak buat konsisten tu. Tiap-tiap hari, saya tak tinggal sembahyang tarawih. Tak apa, cukup lah. Satu je kita nak. Yang konsisten kita tak tinggal. Habis sembahyang, kita istighfar 100 kali. Cukup lah. Buatlah sikit lain. Bulan lain kita payah, kita kata setan lapar duk asut bulan ni Tuhan bagi subsidi. Naik gandaan pahala sehingga 700 kali ganda. Tuhan bagi pula setan kena ikat. Apa lagi yang payah sangat kita nak buat tuan-tuan? Kalau payah sangat nak buat ni, mungkin hari ni kita kena tukar doa kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong tukar hati aku, Ya Allah, supaya aku ni teruja nak dapat keampunanmu. Ya Allah, tolong tambah dalam hati aku, Ya Allah, rasa terdesak untuk aku mendapatkan keampunanmu. Tuan-tuan, perempuan. Kan? Ni. A, mesti ada amalan yang konsisten. D, didik diri dalam bulan Ramadan ni. Didik diri merasa cukup pada sedikit yang kita terima. Macam kita makan tu kan, sikit lah. Didik diri lebih sabar. Bulan puasa ni. Sebab tu Nabi ajak pada kita, kau nak marah orang, aku puasa. Inni shaim. Didik diri dalam bulan Ramadan. Orang perempuan, kita tak cakap tentang orang. Pasal tak? Bulan Ramadan ni dia auto baik. Orang baru nak cuek kita. Ni, aku bukannya apa. Tu mukadimah tu. Ni aku bukan nak cerita. Tu kan. Jadi kawan ni biasanya akan sebut, puasa ni. Ni, didik diri. Tapi hak puasa tu ingat. Dia bukan setakat, puasa ni. Nak cerita lagi lepas berbuka. Tu dah jadi didikan lain. Ni didikan dia sampai bila-bila. Kadang-kadang ada juga kawan macam tu kan. Ni, didik diri. Didik supaya lebih tenang, lebih sabar. Balik, orang belok kanan, tak bagi signal, tak payahlah. Duk ligan, marah pula orang tu, tak payah. Balik rumah terus.
Itu D. E. Nak habis dah. Kah? E sebelum yang terakhir. N. E apa dia? Tuan-tuan. E. Akhirnya nak habis dah. E sebelum yang terakhir, tuan-tuan puan. Apa dia patut kita buat? Cuba teka. Jadi dah ada dah. Atur keutamaan. Kemudian amalan yang konsisten. Kalau boleh. Ramadan ini. Di baki-baki yang terakhir ini kita nak akhlak kita, tuan-tuan puan. Benar-benar akhlak orang yang bertakwa. Akhlak orang yang bertakwa ni macam mana? Buat bukan kerana orang, tapi buat kerana Allah. Siapa yang buat kerana Allah, maka dia akan takkan sakit hati ke orang, dia takkan kecewa, dia takkan hampa, kerana akhirnya dia tahu ada Allah menilai pada apa yang dikerjakan. Ini amal, ini akhlak orang yang bertakwa. Akhlak orang yang bertakwa ni, ini tahap yang tertinggi. Puasa kata Imam Al-Ghazali 3. Satu, puasa yang sekadar jaga sah, namanya puasa umum. Yang kedua, namanya puasa sempurna, namanya khusus. Naik kategori yang ketiga yang tertinggi, namanya puasa orang yang bertakwa, puasa khusus. Puasa umum, sekadar jaga mulut dan perut. Ini puasa umum. Puasa khusus, dia jaga bukan sekadar mulut dan perut, tapi pada apa yang dicakap dan juga pada tindakan yang dilakukan. Puasa orang yang bertakwa, kemuncak puasa menjadikan manusia itu akhlak dia semua sampai hati pun tak ada lintasan yang jahat. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi jaga. Ya, kita nak akhlak kita, tuan-puan. Baki lagi seminggu ni. Boleh ke tak boleh kita buat? Boleh, insya-Allah kalau kita mau. Kita buat dia. Kita ada 1,000, bahagia cara 1,000. Kita ada RM1, bahagia cara RM1. Kita ada RM10, bahagia cara RM10. Boleh. Tinggal lagi nak atuk dalam diri kita ni macam mana patut kita buat. That's it, itu je. Hak kadang-kadang berkelahi biasa. Yang kadang-kadang menangis, itu bukan tanda kita tak redha, tanda proses kita sedang berjuang. Kerana kita semua adalah pejuang-pejuang syurga, maka akhirnya ada harga yang perlu kita bayar. Ada sabar yang perlu kita beri. Ada hati yang perlu kita tahan. Ada perasaan yang kadang-kadang orang lelaki simpan. Ya, dia malah marah kat bini dia. Orang lelaki-lelaki senang je. Dia tak marah bini dia. Start enjin motor, pergi kedai mamak, dia tarik warna, minum-minum, habis. Ini kita kena belajar orang lelaki. Menenangkan diri sendiri, tak perlu ada orang. Dia tak payah ada orang. Kan? Jadi sebab itu kita jaga-jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan di sisa hayat yang berbaki ini, Allah benar-benar bantu kita untuk kita jadi laki-laki dan perempuan yang baik-baik, masuk ke syurga melalui babur rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa. Kerana kita kalau nak harap semayang, belum tentu semayang kita sempurna. Kan? Siapa yang subuh tadi dia benar-benar puas hati dengan semayang subuh dia kalau itu yang terakhir. Kalau soalan ini ditanya tuan-puan, akhirnya kita akan rasa, ya Allah, kenapa tadi aku tak buat betul? Lalu kata ulama, cara nak membawa khusyuk dalam diri, membayangkan itu yang terakhir, maka insya-Allah solat, puasa kita, baca Quran kita akan jadi yang terbaik. Kerana hidup kita ni, kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Hidup kita ni, Allah tak nilai dengan bagaimana ia bermula, tapi Allah akan nilai dengan bagaimana ia diakhirkan. Macam mana kita nak mati, maka begitulah hari-hari ini patut dihidupkan. Ada orang tengok mati semayang tarawih. Tengok beberapa ni kan, viral. Mati dia semayang tarawih. Lalu seronoknya tengok orang yang hidup dia mati dalam semayang. Maka hidup dia dulu, mungkin waktu dia hidup, dia banyak semayang. Lalu Tuhan memberikan dia pengakhiran dengan semayang. Itu kita nak. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita semua, tuan-tuan puan. Ya, kerana kadang-kadang kita ni bila kita kerja, kita ada keluarga, banyak perkara-perkara yang datang pada kita. Akhirnya menyebabkan kita berubah. Kita tak perasan diri kita berubah. Lalu perubahan yang bagaimana Ramadan ni patut didik dan ajar kita. Ramadan patutnya mengajarkan lebih banyak takwa masuk dalam diri. Banyak takwa dalam diri. Dengan kerja kita akan amanah. Dengan keluarga kita akan jaga. Sehingga akhirnya dua-dua ini akan bawa kita masuk syurga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup dekat tu, bolehkah? Tengok ada yang duk terkelip biji mata daripada tadi kan, duk tengok saya. Kan? Jadi saya rasa sebelum saya berhenti, kita ada nak buka soal jawab ke macam mana, MC? Kita buka soal jawab? Adakah? 1, 2, 3 tak ada. Okey, bagus. Kita memang tak mau dah soal jawab. Kerana semua orang dah tak larat dah. Kadang-kadang ujian bila duduk di bawah ni, dia tak macam duduk atas kursi. Kan, duduk di bawah ni, mulalah pinggang sakit. Kan, mulalah mata tu pelan-pelan, dia tunduk. Jadi saya tidak ambil masa yang panjang. Padan dah 1 jam. 1 jam 7 minit. Alhamdulillah majlis kita ni. Mudah-mudahan 1 jam 7 minit inilah yang akan benar-benar membawa kita
balik kepada diri Ramadan yang berbaki ni, aku nak pergi ke mana lagi? Kita nak pergi ke mana tuan-puan? Sampai masa kita akan balik pada Allah Ta'ala. Jadi hari ni kita nak keluar pada surau kita ni, tanya pada diri, kalau hari ni aku mati, apa pahala dalam Ramadan ini yang aku nak bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Hak orang lain tak usah bimbang lah, kita je untuk diri kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita kerja ni tuan-puan, jadikan kerja ini sebagai ladang-ladang amal untuk kita masuk syurga. Saya suka sebab Yapim ni sangat dekat dengan hati saya. Saya kenal ramai dulu daripada zaman Tu Haji Zamri, kemudian Puan Parihah tu saya kenal tu, lapis-lapis tu lah. Kemudian kalau di utara tu Tu Haji Fauzi ada ke tak lagi, tak tahu lah. Ada lagi ya? Ada lagi. Ha, kan kalau dia menonton daripada siaran Besti, nanti kita jumpa lagi insya-Allah dengan tiba tu kan. Kan Tu Haji Fauzi. Siapa lagi orang Yapim ni, saya seronok pasal hangpa ni baik sangat. Dulu ni saya ingatlah waktu saya duduk di JAKIM, saya kerja di JAKIM. Dulu kalau nak buat program apa pun dulu, Yapim nombor 1 mai. Kan dulu kita waktu tilawah, Yapim bagi sampai jongkong mah dulu-dulu. Kan sama juga. Tuan-tuan mai daripada rahim yang cukup baik. Induk tuan-tuan baiklah. Jadi manfaatkan ruang dan peluang kita bekerja di Yapim ni insya-Allah. Untuk kita nak Yapim ni menjadikan kita orang yang baik. Cukup. Kita tak pernah membayangkan pun kita akan bekerja di Yapim. Saya tanya dengan tuan-tuan puan, dulu-dulu waktu orang tanya kita kecil-kecil, ada tak? Hang nak jadi apa? Kita sebutlah, aku nak jadi pekerja Yapim. Ada tak? Yapim pun tak ada waktu tu. Kan? Dengan CEO kita yang baru sekarang ni, Tu Haji Zabidi. Tu Haji Zabidi saya suka dia. Dulu Tu Haji Zabidi waktu dia di Yayasan Taqwa, kita tanya lah apa pun, dia sentiasa jawab, orang cukup santun. Satu sekolah dengan saya, Matak Mahmud. Dia orang Kedah memang tak usah bincang, memang baik punya saja nak bang tu kan. Memang baik je lah. Betul kan? Tapi nak cerita kata apa? Kita tak pernah bayang pun. Orang tanya dulu, kita nak jadi apa? Polis. Tuan-tuan puan dulu nak jadi apa? Nak jadi apa? Cikgu. Kan? Lagi nak jadi apa hak belakang? Nak jadi apa? Doktor. Nak jadi suri rumah. Orang lelaki. Tuan-tuan nak jadi apa dulu-dulu ni? Tengok sikit soalan tanya orang lelaki kan? Tuan-tuan nak jadi apa? Jadi apa? Askar. Jadi apa tuan? Nak jadi bos. Bomba. Nak jadi bomba. Hak belakang sikit. Nak jadi apa? Tuan-tuan nak jadi apa? Tak ada cita-cita. Nak jadi apa? Dulu-dulu lah. Askar, polis, cikgu. Itulah jawapan kita kan? Lain. Budak-budak hari ni kalau tanya jadi apa? Influencer, YouTubers, gamers. Lain kan? Kita dulu bukan scammer. Gamers. Aduh. Dia tak dapat dalam tu qadar malam tadi tu kan? Gamers dia kata kan? Gamers. Ni hak main game tu. Budak-budak hari ni dahsyat tuan-puan. Roblox, Minecraft, saya pun tak tahu. Mama nak RM2 buat apa? Beli Roblox. Kenapa dia Roblox ni kata? Kita Roblox tu tahan jalan, tengah jalan. Mati. Tu kita tahu lah Roblox. Ni Roblox dia main. Zaman kita lain tuan-puan. Kita tak pernah membayangkan pun nak duduk di Yapim ni. Tapi Tuhan mentakdirkan. Sama macam kita punya Tu Haji Zabidi. Dulu dia daripada Yayasan Taqwa. Kita pun tak pernah membayang dia main sini. Saya seronok lah orang baik-baik ni letak tempat baik-baik insya-Allah. Orang kata buah baik ni campak ke laut menjadi pulau. Humban ke langit naik jadi kejora. Laut ke bawah jadi mutiara. Humban ke langit menjadi kejora. Bahasa orang lama-lama. Orang baik, benih baik ni insya-Allah menjadi. Kita tak pernah bayang pun. Tapi bila Tuhan buat, mesti ada sebab. Mesti ada sebab ni hak muka-muka sini. Saya ni nak kerja Yapim tapi tak boleh kerja Yapim. Mesti ada sebab. Kan? Saya ni nak jadi polis tapi Tuhan jadikan saya pegawai agama. Jadi ustazah. Mesti ada sebab. Sebab dia tak lain tak bukan. Tuhan tak pernah silap. Tuhan tak pernah salah dalam memberikan takdir pada kita. Saya yakin dan percaya kita duduk sini. Barangkali inilah platform terbaik untuk kalian masuk syurga. Lalu jagalah kerja kita ni baik-baik. Ini kita amanah dengan kerja kita. Mudah-mudahan pada jalan yang sudah pun Tuhan bukakan ini. Moga-moga ia membawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu insya-Allah. Saya amat seronok bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Rasa macam menggamit nostalgia. Dulu saya pernah pergi dah waktu dekat bangunan dekat sana tu. Dekat bangunan dekat Petaling Jaya ke apa benda tu kan. Dulu pernah pergi dah. Tapi waktu tu tuan-tuan puan nampak macam muda lagi. Ni macam dah tua sikit kan. Saya muda lagi Alhamdulillah. Saya seronok dapat jumpa dengan orang-orang Yapim. Saya doakan insya-Allah moga-moga Allah redha kepada kalian. Segala jariah tuan-tuan puan ni akan menjadi saham tuan-tuan puan masuk syurga insya-Allah. Siru ala barakatillah.
Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في الشهر رمضان وبلغنا ليلة القدر يا الله di hari yang penuh dengan barakah ini ya Allah. Di sisa-sisa hari dalam bulan Ramadan ini kami tadahkan tangan kami ini wahai Allah. Tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ini ya Allah. Sudilah kiranya kau ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa anak serta zuriat keturunan kami. Bantu kami ya Allah dengan sisa hari yang berbaki ini. Untuk kami perbaiki diri kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami perbaiki ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami hati yang tenang, dada yang lapang. Permudahkan urusan-urusan kami, ya Allah. Berikanlah kami limpahan rezeki seperti mana air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir, ya Allah. Ya Allah, bantu kami, ya Allah. Bantu kami dengan didikan Ramadan ini, dengan perjuangan kami untuk kami solat di awal waktu, ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami bangun bertahajud, berqiyamul lail untukmu, wahai Allah. Lapangkan masa kami untuk kami membaca Al-Quran sehingga ia menjadi kalam terakhir di bibir kami, ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami menghadiri majlis-majlis ilmu, ya Allah. Ringankan tangan kami untuk kami memperbanyakkan sedekah, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami ini yang sedang sakit, maka berikanlah kesembuhan. Andai ada yang sedang diuji dengan musibah, maka berikanlah kesabaran. Andai ada yang sedang kebuntuan, maka tunjukkanlah jalan keluar, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami ini yang masih menantikan jodoh, ya Allah, maka pasangkanlah mereka dengan jodoh yang soleh dan solehah. Jika ada yang masih menantikan cahaya mata, ya Allah, maka wariskan mereka dengan zuriat yang soleh dan solehah. Jika ada yang sedang berantakan keluarganya, ya Allah, bergaduh suami dan isterinya, ya Allah, maka tautkanlah hati mereka kembali bersatu sehingga ke syurga, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kami mengejar dan mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah. Temukan kami dengan Lailatul Qadar, ya Rahman. Temukan kami dengan Lailatul Qadar, ya Rahim. Sehingga terampunnya dosa kami, ya Allah. Tidak bersisa walau sedikit, ya Allah. Janganlah ada mana-mana dalam kalangan kami ini, ya Allah, yang keluar daripada Ramadan ini melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana. Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana. ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا وهجتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih semua. Saya tinggal untuk MC jawab sekejap lagi dengan dua pantun. Ikan keli, ikan puyuh, berkali-kali yapim, I will say I love you. Ha, gitu. Daun selasih, daun sadari. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Syak-wai tak kalut. Terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pengurusi majlis.